Dan data dan fakta juga membuktikan bahawa akta hasutan paling banyak sekali digunakan pada zaman pentadbiran Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Paling banyak. So itu data dan fakta, dan ini bukan Rafiq Rashid yang bercakap. Ini NGO-NGO yang sebenarnya menyebelahi Perdana Menteri yang bercakap. Mereka lupa sebenarnya apabila ramai yang menyatakan, oh sekarang ni kalau Rafiq ada di zaman Tun Mahathir yang pertama dulu, confirm Rafiq dah masuk ISA dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ingat sejarah atau lupa dengan sejarah, maka kita akan bercakap tanpa berfikir. Terlalu banyak video dan kenyataan-kenyataan yang keluar daripada bekas Ketua Polis Negara yang menyatakan bahawa sebenarnya ISA ni adalah atas nasihat PDRM kepada Tun. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, saya percaya di bawah ISA dulu memang tidak ada orang biasa yang mengkritik kerajaan ditangkap jam 3 pagi kalau mereka berada dalam pembangkang dan atau ditahan reman 3 hari hanya kerana memanggil Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai baiklah you jadi pembangkang kembali. So sebab itu saya minta rakyat untuk benar-benar berfikir tentang apa sebenarnya yang sedang dilalui sekarang ni. Sebab melabelkan sesuatu itu memang mudah. Memang mudah untuk label. Oh, maha zalim, maha Fir'aun. Memang mudah untuk dilabelkan. Oh, sakau bilion-bilion. Tetapi sampai sekarang, kalau betul lah Tun Mahathir dia kenakan ISA dengan salah dan sebagainya, di manakah penghakiman mahkamah atau mereka-mereka yang telah ditahan di bawah ISA tersebut menyaman Tun Dr. Mahathir dan memenangi kes? Saya cuba cari, tak ada. Dan malah ada video-video yang keluar daripada macam contoh Tun Hanif Omar sendiri yang menyatakan ya betul arahan ISA adalah daripada dia pada Tun Dr. Mahathir pada waktu itu. So, saya rasa perlu ada penjelasan dan pemahaman secara menyeluruh tentang apa yang berlaku.